iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina bi sakratil maut wa wajatan minan nar wa la fadlisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa seluruh umat manusia. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, permudahkanlah urusan kejadian kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sebarang binatang buas, binatang berbisa. Jauhkanlah kami daripada sebarang malapetaka dan musibah. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, mewahkan rezeki kami, mewahkan rezeki kepada guru kami yang Taufik. di dalam live ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Laju. Sekejap. Geng, teruskan. Handheld kita tak habis lagi tu. Kita punya sekejap tadi tak boleh tekan. Okey, power semua dah habis. Tinggal handheld saja, geng. Teruskan Let's go. guys. Tinggal handheld saja. Ramai-ramai, teruskan geng, jangan kosongkan skrin. Okey, kita nak lengkapkan tas kita ni guys. Bulanan kita ni geng belum tercapai lagi. Semangat semua, semangat terus 25 handheld lagi. Come on. Yang kena koin batu tapping 1M. Hari ni kita boleh capai 2M ni, boleh. Share pergi 10k, come on. Semangat. Waalaikumsalam Wani. Thank you Wani ya. Thank you. Thank you. Handphone panas ke apa Panas ah. Panas handphone. Semangat. Tak cantik lah skrin macam ni. Jangan saya reload je. Teruskan ya. Ada Ros, ada Hinad. 25 handheld lagi geng. Come on. Tak banyak tu. Let's go. Fana, terima kasih. Dia macam phone panas. Tu dia punya visual dia jadi macam dekat saya lah, dekat korang okey. Dekat saya dia macam lagi-lagi sikit. Dia ni. Okey, senang. Boleh tengok je. Okey, mana yang belum paskat, korang paskat geng. Mana yang baru masuk, boleh komen-komen dulu, say hi, bagi salam macam biasa. And bantu share kepada 10 orang. Dan teruskan dengan tapping. Dan juga tas kita di atas. Jalan, geng. Tengah queue. Fighter Handheld kita, ini first handheld geng, tak habis lagi. Let's go. Jom salam. Wah. Jalan. Balong, thank you. Yang lain geng, yang lain. Yang dah bantu tas dekat luar. Korang dah boleh jadi pom-pom. Pom-pom boy, pom-pom girl. Alright. Maknanya bantu saya untuk push tas juga. Terima kasih. Sikin, terima kasih. Okay, so hari ni kita kat tempat pom-pom. Ya. Kita kat tempat yang saya suka geng, tempat ni. Saya suka disebabkan dia ada satu aura yang lain. Lain. Dia setiap tempat lain aura dia. Macam tempat semalam lain. Hardcore. Ini seram dia. Siapa yang pernah tengok saya buat kat sini, solo pun pernah saya buat kat sini, tak ada bass pun pernah juga kat sini. Fahana, terima kasih. Waalaikumsalam. Bigo. Yang saya baru tahu cerita, tempat ni, bukan tak baru tahulah, yang saya baru tahu hari tu. Zaman dulu, kawasan ini bukan taman hutan, tapi dia adalah hutan larangan istana. Dekat sinilah tempat puteri kesayangan Sultan yang sering bersendiri. Nama puteri tu Puteri Dahlia yang saya cakap itu tu. Dia dikatakan ada ilmu halus. Dia suka menyendiri sambil berzikir bawah pokok tua. Pokok tua tu saya sampai sekarang saya tak tahu yang mana satu pokok tua tu. Sebab kat sini banyak yang pokok yang besar, yang macam tu, bukan macam tua lagi, memang tua lah. Macam-macam.
Tapi satu malam dia tak ada. Satu malam dia keluar dan tak pernah balik. Dan orang cakap dia hilang ke alam gaib. Itu Allah Alam lah cerita betul atau tidak. Tapi saya dengar daripada cerita sumber-sumber yang boleh dipercayai lah. Misi, terima kasih. Tapi sejak daripada Puteri Dahlia, tempat Puteri Dahlia, sejak daripada itu setiap bulan gelap akan ada orang nampak kelibat perempuan yang berselendang putih berjalan di antara pokok tapi atas angin, tak jejak tanah. Macam-macam jugalah. Ini bukan pol geng, ini bukan pol. Macam-macam jugalah gangguan yang pernah diceritakan, kan. Ada orang nampak kelibat perempuan berselendang putih, suara perempuan mengaji, halus suara dia, macam-macam. Macam syok. Apa yang syok tempat ni? Memang syok geng tempat ni. Kalau bawa solo lagi syok. Cuma dekat sini apa tu nama dia, tali pinggang banyak. Tali pinggang memang banyak kat sini. Kapak, apa lagi banyak kat sini. Okey, saya masih menampak spider ke? Masih nampak. Halo spider, masih nampak. So maknanya tempat semalam memang tak ada spider. Ni yang jumpa kain merah tu kan? Ya betul, kain merah di sana, di depan sana. Geng, mana yang rasa live ni gelap, korang naikkan brightness geng Naikkan brightness. Saya tengah jimat-jimat bateri dulu. Sebab tadi kita dah jalan berapa jam? Sejam lebih tadi jalan. Tak gerak tadi. Tadi baik. Bantu geng, bantu naikkan daily kita. Hand heart kita habiskan geng. Waalaikumsalam Kak Kusuma. Kak Robiah, santai Kak Robiah. Kak Robiah special. Kak Robiah paskat je dalam room ni Kak. Jangan risau. Makirana terima kasih. Geng, Kak Robiah dia dialisis geng. Saya tak nak dia habiskan disebabkan ni. Dia yang pakai duit banyak setiap hari. Dia pun paskat setiap hari geng. Paskat setiap hari, bagi gift kecil-kecil. Cukup. Saya cakap dengan dia paskat je Kak. Jangan risau. Mana Sini ke sana? Sini. Yes, sini. Di sini. Sayang, terima kasih. Hand heart jangan berhenti geng. Hand heart jangan berhenti. Tapping jangan berhenti. Share jangan berhenti. Share satu orang share 10 geng. 500 orang kalau share seorang 10 dah 5,000 geng. Dah 5,000 share. Fan, Waalaikumsalam. Aduh, memang lambat lah hand heart kita Okay geng, tak apa. Saya tukar hand heart kepada donat geng Semangat semua. Saya letak tas baru. Donat macam biasa. Saya akan update sentiasa donat tu. Saya letak 100. So mana-mana fighter kita yang berminat dengan donat tu, tekan sampai habis. Okay. Alright. And let's go ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua penonton-penonton. Okey, malam ini kita bergabung ni. Kita dalam Melaka tempat yang kita tak boleh nak share. Sudah. Malam ni Apa tadi? kita kembali lagi sekali, cuma kita Easy, terima kasih Easy. Kita berempat. Ni macam ada putih je. Lampu terang gila ni. So dekat sini Thank you so much Easy. Kali terus sihat dan bahagia. Mantap lah Easy. Tuan Ujul menjadi saksi lah. Tuan Ujul seorang anggota di sini menjadi saksi berlaku ke satu kerasukan yang agak
agak besar juga kat sini. Masa satu ketika sampai terpaksa panggil Tuan Ojol ni masuk ke dalam, minta tolong khidmat dia untuk berinteraksi, dalam kata lain medium lah, dengan budak yang kena kerasukan tu. Nurul, terima kasih. Agak lama, lebih kurang 1 jam lebih jugalah untuk diselesaikan air dengan Lee. Diselesaikan agak lama sebab yang mengganggu tu bukan benda dalam ni. Benda dalam ni dia spark saja. Asalnya bermula daripada gua Kota Gerangi di Pahang. Okey, di Pahang. Lee dah asal dari ni tapi air. Jadi kita nak tahu ini apa cerita yang ada di sini. Tapi kita follow je lah. Okey, pelaju je lah. Jadi tak itu arah. Dia luar dekat mundur dia. Dia Atas tibang sini baik. yang luar tu. Jadi agak susah lah nak selesaikan. Agak panjang juga masa dia. Tapi alhamdulillah selesai. Sini banyak penjaga lah. Untuk menuju ke sini. Riz, terima kasih Riz. Thank you so much. Mantap lah Riz. Sini ada banyak penjaga penunggu kita. Ada benda-benda lain lah. Tak mungkin tak terlihat di mata kita, tapi ada. Riz Subra, terima kasih. Cik lah, terima kasih. Waalaikumsalam. Tujuh. Sini yang pernah jumpa nenek kan? Pernah. Tapi cuma kita tak pasti nenek ke apa benda ke, sebab dia jalan membongkok. Betul. Berjubah putih. Tak pasti nenek ke apa. Mukanya gelap kali. Tempat ni kita tak boleh beritahu nama bang Ya. Minta maaf. Sekadar tengok saja lokasi ni Saya terima kasih. Innahu min Sulaiman wa innahu. Kita pernah jumpa kain merah dekat sini. Betul. Dan kain merah tu bergerak-gerak. Ni apa pokok ni? Aku ingat lagi. Kain merah dia bergerak-gerak. Kain merah. Ada tempat kita boleh beritahu, tapi tahu je tak Kain merah. Pernah. untuk menjaga Bergerak-gerak kain tu. ada orang-orang Bergerak. dalam lelaki kita ni tak Bukan bergerak lokasinya. Mula-mula jumpa kat sini, lepas tu jumpa kat depan. Izzy, terima kasih Izzy. Lepas tu jumpa kat depan. Izzy, thank you so much Izzy. Kau terus sihat, tenang, bahagia. Mantap Izzy. Waalaikumsalam yang bagi salam. Mana yang belum pacikat, korang pacikat geng. Azwar terima kasih, Lina terima kasih. Apa tu? Oi, kuatnya bunyi dia. Tu bunyi apa Terima kasih. Macam bunyi Wan. Macam bunyi loceng bukan menyeriang. Macam bunyi loceng. Bukan yang bunyi tu. Bunyi tu. Inilah pertemuan jodoh Izzy, saya terima kasih. dengan Boswan dengan Mission terima kasih. Hai, Mission terima kasih. Nah, jumpa tuan dekat sini dia ronda. Dia ronda dan naik kereta ronda, dia baki. Wah, muka dia garang lain kot. Oh, garang lain tu muka dia. Vit, terima kasih. Besar badan dia. Dia kata saya off duty nanti dalam pukul 11 lebih. Dia kata. Riz, terima kasih Riz. Dia datang betul kan? Dia datang betul. Dia kena. Anda terima kasih. Arina terima kasih. Mantap tu. Dia datang tu dah betul lah kena. Dah betul ni. Kak Juju terima kasih. Tap and share geng, tap and share. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Careful semua, terima kasih. Jangan lupa pacikat. Share geng, share. Macam mana sebut ni Vitya Subra, terima kasih. Hantu mantap. Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mission terima kasih. Assalamualaikum Wanizam. Waalaikumsalam. Tap and share geng. Delay ke geng? Line okey tau. 5G full bar. Bismillah. Tak delay kan? 5G full bar ni.
Riz, terima kasih. Bismillah. Okey je. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Delay sekejap tadi. Okey. Saya tak perasan. Tapi memang 5G full bar sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Okey, Cap. Okey. Tadi ada dengar sebelah sini dia macam bunyi seperti loceng. Bukan yang ni Bukan yang ni. Kak Rayu, terima kasih. Ada benda bergerak tadi? Ada ke? Lama tak perasan. Ada ke? Dengar suara. Itu bukan. Yang tadi tu macam loceng. Mama, terima kasih. Aduh, teringat pula yang muncul depan muka tu. Ujung sana. Alamak, tak perasan. V, terima kasih. Maisara, terima kasih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada apa yang bergerak kat situ Kejap. Apa yang bergerak kat situ tadi? Kan ada benda bergerak kat situ tadi. Macam kabus putih dekat sini. Sekarang tak ada. Sekejap, saya gelapkan pun tak ada. Tak ada. Sekarang tak ada. Jelaskan lagi. Kita punya quality video drop ni sebabkan phone panas, line tak stable. So, Mari perjelaskan lagi. habis sangat. Terima kasih Mama Rina. Macam putih tapi kabur. Ya, betul. Ingat mata saya sakit, bukan? Tak apa. Kita anggaplah benda tu objek yang tidak boleh dikenal pasti. Dulu, terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Riz, terima kasih Riz. Dia gerak ke kiri. Ya, nampak macam bergerak ke ni kiri kan? Kiri. Riz, terima kasih. Sebelah kiri aku panas je. Hah? Tengok sebelah kiri aku panas. Kau okey tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Hari ni 4 orang kita bersama dengan Kapten, Bos Wan, Boy and Bos Wan. Zati, terima kasih. Waalaikumsalam, Hafiza. Zati, thank you so much. Donat laju, geng Donat laju. Lajukan donat tu, geng. IQ, terima kasih. Air mata lah. Mana? Nora, terima kasih. Tuan tak join ke, Fik? Taklah, Tuan lepak-lepak kat base je lah. Balong, terima kasih Balong. Sudah lagi menuju ke pondok ni. Pondok yang ada something kat situ tu. Gad. Boleh. Siapa? Tuan dia Riz, terima kasih Riz. dia balik terus ke tak? Kiko, terima kasih. Semangat semua. Apa tu ada nak buat medium tu nyali ke? Tu ada depan. Macam nak suruh tuan tarik dulu kawasan ni. Tu sini. Macam tarik. Jauhnya depan tu biar. Dia tak pernah datang sini. Dia orang Sarawak, Kapten orang Sarawak. Thank you so much. Tapi jangan risau, dia askar. Kita settlekan tu, geng. Tadi Dia- 800, geng. 800 terus.
Tak bergerak daripada tadi weh. Lambat sangat proses. Okey. Jadi saya dengan kakak dengan yang lain terus ke tempat bos apa? Boleh juga. Tuan dengan gegak. Tuan dengan gegak saja pun tak apa. Tuan dengan gegak je. Boleh. Saya dengan kakak datang sekarang. Wish. Geng. Malam ni mesti best, geng. Tuan Ojol kan dia pun boleh merawat orang. Dan kita cuba untuk minta bantuan dia untuk buat penarikan, geng, kat sini. Puan, aku rasa dekat tu yang cantik. Pondok. Oh, Pondok jauh sangat. jauh sangat. Jauh sangat. Depan sikit lah. Pandang sikit. Kiko, Hamishan, thank you. Wassalam, Hans. Minta thank you. Okay, boy. Aku dah Bukan, panggil thank you. tuan. Lokasi. Straight je. Straight je daripada pondok depan tu ke depan sikit straight je. Tak ada spider. Dah. Awal-awal dah tunjuk tadi. Tuan nak masuk dalam ni, dia nak buat penarikan dulu. Boleh? Dia akan tarik dulu. Okay. Kita pacak dulu, geng. Kita panggil Okay. tuan, suruh tuan tarik dulu. Macam